Majlis Datuk-Datuk Lembaga Sungai Ujong, itu entiti haram. Akhirnya disiasat, rupanya saudara, Anthony Loke, ahli Parlimen Seremban, antara penyumbang terbesar kepada entiti haram ni. Undang lain semua kau tak bagi, kan? Tiba-tiba ada entiti haram, dan entiti haram ni lah yang sedang buat kerja, menghuharakan keadaan. Tangan siapa? Tangan diikat. Maka sistem undang ni pun berjalan. Tetapi ada pihak yang nak mula menyusun itu, menyusun ini. Lepas orang ni nak kena orang ni apa semua. Undang tak selesa. Ini tak betul. Kedua, berlaku macam-macam yang kita tak dedah kerana ini adabnya. Tapi apabila memang media pun dah dedah, saya sebut, bila sampai wakil rakyat DAP boleh jadi duduk dalam mesyuarat Majlis Agama Islam, tak boleh. Bila ada ketua padri dapat pingat tertinggi dan tulis dalam buku istiadat dapat kerana dia ketua padri, tak boleh. Itu hanya sekelumit daripada benda-benda yang besar yang dibincangkan. Saudara, nak ambil tindakan ni bukan mudah. Saya sebut yang di Pertuan Agong kita pernah turun kan? Tak pernah. Ingat Kelantan. Tapi pernah tak siapa tahu kenapa dan mengapa? Oh, masalah kesihatan. Bagaimana benda itu dijaga, adab dan aib itu dijaga. Tak ada dah, dan orang pun tak tanya kenapa, mengapa ke, kan? Tak ada. Jadi janganlah kau nak desak benda macam kau desak ahli politik. Jadi 4 undang buat keputusan, maka dah tukar. Keputusan ni bukan April, awal lagi, bulan Mac, awal 5 hari bulan Mac. Undang dah mesyuarat, keluar surat bagi kepada kerajaan negeri, engkau kena uruskan benda ni. Tu undang dah buat keputusan. Apa yang dibuat ialah manipulate dengan semua, dengan pegawai-pegawai kerajaan, intercept, mesyuarat 17 hari bulan, 16 hari bulan panggil mesyuarat tergempar, 17 nak mesyuarat. Undang Gembau sengaja tak dipanggil, undang Sungai Ujong sengaja tak dipanggil, undang Jelebu tak dapat datang sebab apa? Sebab 16 baru jemput, 17 nak mesyuarat, tak sampai. Benda ni sebenarnya direka dan disengajakan untuk menghancurkan sistem. Saudara tahu atau tidak kenapa yang isu pemecatan undang luak Sungai Ujong yang heboh tu, kan? Saudara-saudari, ada satu tindakan. Macam tu saya cakap, dia semua jaga disiplin. Sampai satu peringkat dalam luak Sungai Ujong telah memecat seorang datuk lembaga. Bila pecat datuk lembaga ni, saudara, dia ada jurai. Dalam sistem adat ni, kalau boneh kau salah semua. Rosak tengah, rosak atas, rosak bawah. Mak-mak kau semua tak boleh pakai adat lagi dah. Tu kita jaga disiplin. Apa dia buat, saudara? Tiba-tiba bila dah jadi kecoh apa semua ni, kan, berlaku pemecatan. Kemudian dia buka Majlis Datuk-Datuk Lembaga Sungai Ujong. Benda yang tak wujud dia buka. Kerajaan backup, buka website dia .gov.my, macam-macam lah. Saudara, tiba-tiba takdir Allah, ada cek yang tak ditunai. Pegawai kerajaan negeri yang tak tahu ujung pangkal ni telefon balai undang, tanya Tok Undang, kenapa ada cek tak tunai? Balai undang cakap, cek apa? Kan? Ni Majlis Datuk-Datuk Lembaga Sungai Ujong, itu entiti haram. Akhirnya disiasat, rupanya saudara, Anthony Loke, ahli Parlimen Seremban, antara penyumbang terbesar kepada entiti haram ni. Undang lain semua kau tak bagi, kan? Tiba-tiba ada entiti haram, dan entiti haram ni lah yang sedang buat kerja,
menghuharakan keadaan. Tangan siapa? Tangan DAP. Dalam isu Negeri Sembilan ini membuktikan bagaimana kerajaan sebenarnya sedang dikuasai oleh sebuah elemen yang memang nak menghancurkan sistem raja-raja Melayu. Yang saya kena faham satu benda, Negeri Sembilan ni, saudara, adalah bukti kerajaan Melayu Islam yang lama dan tua, yang di mana kita lebih cerdik daripada mana-mana bangsa dalam dunia ini. Apa maksud cikgu? Buktinya apa? Buktinya ialah bila orang belajar sains politik, orang akan merujuk antara negeri persekutuan paling tua sekali. Apa dia? Kerajaan yang dibentuk oleh Amerika. Tahun bila? 1776. Amerika sudah membentuk kerajaan persekutuan. 1776. Tetapi sebenarnya 1773 catatan telah mencatatkan Negeri Sembilan telah membentuk kerajaan persekutuan Negeri Sembilan. Kenapa panggil Negeri Sembilan? Dulu memang ada 9 negeri. Johor, Rembau, yang dipanggil Luak ni, undang Luak Sungai Ujong. Maksud Luak tu negeri. Undang tu raja kepada negeri tersebut. Sungai Ujong, Johor, Rembau, Jelebu, apa nama itu, 4 yang tinggal sekarang. Dulu ada Naning, apa namanya ni, Luak Naning. Akhirnya kerana perang Naning, orang putih nak kutip cukai, bawa Naning. Itu yang kita belajar dekat sekolah Dul Sain, bawa pergi Melaka. Kemudian ada Ulu Pahang, di mana Luak Ulu Pahang Pahang telah ambil balik. Dulu Kelang tu antara negeri yang membina Negeri Sembilan. Tapi oleh kerana orang putih nak ambil hasil daripada perang dan sebagainya untuk sistem cukai, masuk ke Negeri Selangor. Tak apalah, ujungnya ialah tinggal berapa? Tinggal 1 Johor, 2 Rembau, 3 Sungai Ujong, Jelebu. Kemudian ada 1 dipanggil Tampin, yang diketuai oleh Tengku Besar Tampin. 4 negeri yang tinggal ni, saudara, dia diperintah secara demokrasi lama. Dan Negeri Sembilan ialah satu-satunya pattern dalam seluruh dunia ni, kan, yang mengamalkan monarki demokrasi, raja tapi secara demokrasi. Pergi buka balik buku sains politik, saudara, hanya buku-buku sains politik awal dan tua saja yang menyatakan teori monarki demokrasi, di mana orang Melayu dah susun dah benda tu jauh lebih awal. Kerana itu apabila membentuk Malaysia, membentuk Tanah Melayu, membentuk Persekutuan Tanah Melayu, agung yang pertama datang daripada mana? Buka poket kita, agung ni yang pertama ni daripada Negeri Sembilan. Semua orang sayang. Sebab apa? Semua orang simpan gambar dia dalam poket. Kak, gambar kak belum tentu laki kak simpan dalam poket. Gambar agung daripada Negeri Sembilan orang simpan dalam poket. Tu kat gambar duit tu. Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman. Agung yang pertama, Tuanku Abdul Rahman. Tu yang saya simpan dekat duit. Kenapa? Sistem penggiliran yang di Pertuan Agong itu diinspirasi dan datang daripada Kerajaan Negeri Sembilan, di mana monarki demokrasi. Monarki ni raja secara demokrasi. Maksudnya apa, saudara? Anak buah satu perut satu kampung memilih Tok Kodim.
3 empek Tok Kodim, 1 zon, memilih buapak daripada 1 jalur, memilih Tok Lembaga. Johor tak salah saya ada 12 Tok Lembaga. Tok Lembaga pula apabila meninggal undang, Tok Lembaga kena mesyuarat. Siapa nak layak jadi undang kita? Maka dipilih daripada sistem penggiliran, Purut Ilir, Purut Bukit, Purut macam-macam Purut lah kan. Pilih, okey dia Purut ni pula, okey kita nak pilih mana yang betul-betul anak Purut ni. Kerana itu ada Ibu Soko. Ibu Soko ni yang saya nak fahamkan saudara. Negeri Sembilan adat pepatih ini mengangkat Islam sebagai panduan. Ya betul, orang selalu kritik, biar mati anak, jangan mati adat. Aduh, kerana adat nak dibunuh anak. Bukan macam tu. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat ni maksud dia apa? Undang-undang, adin, cara hidup, aturan, itu dia adat. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi saudara, pilih tu undang. Ibu Soko ni kerja dia apa? Ibu Soko ni SPR, Suruhanjaya Pemilih. Siapa yang layak memilih, siapa yang layak dipilih. Dia jaga nasab. Adat ini datang mengangkat martabat orang wanita. Itu sebab Negeri Sembilan ni, kalau dululah makin orang anak bujang kita kan datang nak cakap, mak nak kahwin ni Leha namanya. Leha orang mana? Negeri Sembilan. Diam makcik tangkodah. Balik bisik dengan anak, betul kau nak kahwin dengan Leha daripada Kuala Pilah? Besok kau apa-apa jadi, kau tinggal suara dalam ni, kau balik-balik kau dah. Kan takutnya marin orang Negeri Sembilan. Sebab apa? Negeri Sembilan ni harta benda pusaka mesti waris dekat wanita. Apa semangatnya? Semangatnya ialah jantan ni, lelaki ni campak lamutan le hidup kan. Tapi kalau lelaki pun boleh, perempuan yang boleh ni pun kita tak berapa faham lah kan. Tapi kalau lelaki yang benar-benar lelaki, kat mana pun seharusnya syaraknya, syari'inya dia gagah, bersifat gagah, boleh hidup. Jadi kerana itu kita menjaga orang, memuliakan orang wanita. Dan maka kita ada sebuah institusi nama di Ibu Soko. Itu yang saudara jadi polik kan. Ibu Soko telah memecat yang apa namanya ni, Tok Undang Sungai Ujung. Saudara, saya anak Negeri Sembilan. Saya bercakap soal adat tidak bermaksud ke atas sifat saya orang politik. Saya anak Lingkung Kemencih. Saya anak buah apa namanya ni, anak pesaka daripada Johor. Kerana itu saya ada capability, saya ada authority untuk bercakap perkara ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, ini penyelewengan. Mak saya selalu cakap macam inilah, mudah nak faham. Ibu Soko pecat undang. Saudara, ini takkan berlaku. Sebab apa? Mak kita bergaduh dengan abah kita. Boleh tak mak coraikan abah? Tak berkenan lah kan, kita corai yang laki kita. Tak boleh. Laki kau tak boleh corai, macam mana kau nak pecat undang? Benda ni jadi berterabur. Punca dia apa? Punca dia ialah memang telah berlaku. Ini yang sekarang ni, apa salah yang tuan yang ke-11? Kenapa perlu lantik yang tuan yang lain? Kak, begini saya nak bagi tahu. Orang tua, orang dulu-dulu dah pesan, adat ini kena pakai dengan adab. Kena pakai dengan adab. Kerana itu saudara, dalam saya sebut, ni kan polis salin betul-betul, jangan cakap saya menghina. Saya ni jenis, apa pun berlaku, saya nak pertahankan adat istiadat orang Melayu. Saya nak pertahan, mati pun saya nak pertahankan raja-raja Melayu. Saya tahu tak kenapa? Saya sebut dengan jelas,
Saudara, Tok Pakih, kalau di Sembilan Tok Pakih, ulama yang paling tinggi ilmunya, alimnya di Indonesia, ramai ke tidak? Ramai ke tidak? Jauh lebih ramai daripada Malaysia. Pondok-pondok institusi agama di Indonesia jauh lebih besar dan jauh lebih hebat. Ustaz selebriti, ustaz popular lagi ramai dekat Indonesia. Kok dia buat majlis zikir ni saudara 3-4 padang bola penuh. Tapi apa beza Islam di Indonesia dengan Islam di Malaysia? Apa bezanya? Bezanya ialah benda paling kecil kita ambil, dia 1 Syawal, 1 Ramadan lebih daripada 1 minggu. Faham tak kak maksud saya? Maksud saya ialah hari ni Nahdlatul Ulama umum 1 Ramadan. Besok kampung hari ni kita pengikut Nahdlatul Ulama dah puasa dah ni kan. Besok apa hari dia puasa, dia tengok kampung sebelah, dia tengok jiran sebelah tak puasa lagi. Sebab apa? Sebelah Ahmadiyah, depan rumah Muhammadiyah. Sebelah tu pesantren lain, kampung ni pesantren lain. Jadi hari ni rumah saya 1 Ramadan. Besok rumah sebelah 1 Ramadan. Lusa rumah depan 1 Ramadan. Tulat awal sempak tu 1 Ramadan. Seminggu lebih 1 Ramadan. Begitulah. Tidak kesepakatan Islam itu seperti Rasulullah sebut, akhir zaman seperti buih-buih hilang ke laut ya. Tu. Bab kahwin ni jaga nasab kak. Jaga keturunan. Bab kahwin ni pula, Minah boleh kahwin dengan George, Ravi boleh kahwin dengan Siti. Islam boleh kahwin dengan Hindu, Hindu boleh kahwin dengan Kristian. Dia berlaku di Indonesia. Ulama ada banyak, orang hebat ada banyak, ilmu tinggi ada banyak, sekolah pondok ada banyak. Apa bezanya? Bezanya ialah mereka tak ada sistem mufti, mereka tak ada sistem Islam, mereka tidak ada agama dalam perlembagaan, mereka tidak ada payung bernama Raja-Raja Melayu, saudara. Beza kita mungkin kritik, alah dia ni raja ni macam tu, raja ni macam ni, tetapi itu bersifat teguran untuk memperteguhkan sistem Raja-Raja Melayu. Tapi Raja Melayu, sistem ini jangan sesekali dihancurkan. Saya sebut dalam sistem Negeri Sembilan ini, mereka sedang mengancam benda itu. Mereka sedang ancam sistem ini. Nak musnah, mesti bermula daripada negeri yang sistem dia bukan keluarga, satu keluarga raja, tapi player adatnya ialah satu negeri itu. Negeri Sembilan ni satu negeri. Itu sebab bila kau colek semalam, beribu tok adat turun. Beribu tok adat turun. Saudari yang saya hormati sekalian, dalam isu ini, saya fahamkan balik, antara luar ni, dia ada independen, ada perjanjian, dan benda ni semua tertulis dalam buku kanun undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Dia bukan saja-saja ada cadat bersunek dah. Kan? Tak, dia adat yang tertulis dah. Dan dia tidak boleh campur. Nak pecat, nak itu undang dan sebagainya, mesti dalam. Dia ada sistem mahkamah yang bincangkan tanah, mempertahankan tanah. Begitu juga nak pecat yang di Pertuan Besar, dia bukan mudah, ada sistemnya, ada caranya. Dan undang-undang tubuh menulis dengan jelas apa dia? Kuasa menaikkan. Kalau undang mati, kalau yang tuan mangkat, undang dia ada Negeri Sembilan ni, raja dia tak tulis mangkat pun, raja mati, raja menanam. Ni dalam sistem adat. Maksud dia apa? Yang di Pertuan Besar mati, undang tak ada, pergi baca Yasin dulu dah. Itu amanah dan tanggungjawab dia lebih besar. Siapa buat apa? Pilih siapa yang tuan selepas tu. Maka yang tuan yang akan menyempurnakan jenazah pemakaman.
Macam tu, sistem tu dijaga dengan begitu baik. Dan 4 undang pemilik negeri ni, alah 4 undang ni tak sekolah, saudara, jangan. Undang luar Sungai Ujung yang difitnah dengan pelbagai fitnah, konon bab sembahyang Jumaat apa semua. Itu, saudara, itu ahli sufi. Balai Sungai Ujung tu tiap-tiap minggu penuh orang majlis zikir. Tapi kamu boleh fitnah dengan sebegitu rupa je. Undang Johor graduate ahli perniagaan. Kalau tak ada allowance undang pun memang kaya raya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, maka sistem undang ni pun berjalan. Tetapi ada pihak yang nak mula menyusun itu, menyusun ini. Lepas orang ni nak kena orang ni apa semua. Undang tak selesa. Ini tak betul. Kedua, berlaku macam-macam yang kita tak dedah kerana ini adabnya. Tapi apabila memang media pun dah dedah, saya sebut. Bila sampai wakil rakyat DAP boleh jadi duduk dalam mesyuarat Majlis Agama Islam. Tak boleh. Tak boleh. Bila ada ketua padri dapat pingat tertinggi dan tulis dalam buku istiadat, dapat kerana dia ketua padri. Tak boleh. Tak boleh. Itu hanya sekelumit daripada benda-benda yang besar yang dibincangkan. Saudara, nak ambil tindakan ni bukan mudah. Saya sebut yang di Pertuan Agong kita pernah turun dengan tak? Pernah. Ingat, Kelantan. Tapi pernah tak siapa tahu kenapa dan mengapa? Oh, masalah kesihatan. Bagaimana benda tu dijaga, adab dan aib itu dijaga. Tak ada dah. Dan orang pun tak tanya kenapa, mengapa ke kan? Tak ada. Jadi janganlah kau nak desak benda macam kau desak ahli politik. Jadi 4 undang buat keputusan. Maka dah tukar. Keputusan ni bukan April. Awal lagi. Bulan Mac. Awal. 5 hari bulan Mac. Itu undang dah mesyuarat. Keluar surat. Bagi kepada kerajaan negeri. Engkau kena uruskan benda ni. Itu undang dah buat keputusan. Apa yang dibuat ialah manipulate dengan semua. Dengan pegawai-pegawai kerajaan. Intercept mesyuarat 17 hari bulan. 16 hari bulan panggil mesyuarat tergempar, 17 nak mesyuarat. Undang Gembau sengaja tak dipanggil. Undang Sungai Ujung sengaja tak dipanggil. Undang Jelebu tak dapat datang sebab apa? Sebab 16 baru jemput, 17 nak mesyuarat, tak sampai. Benda ni sebenarnya direka dan disengajakan untuk menghancurkan sistem. Saudara tahu atau tidak kenapa yang isu pemecatan undang luar Sungai Ujung yang heboh tu kan? Saudara-saudari, ada satu tindakan. Macam tu saya cakap, dia semua jaga disiplin. Sampai satu peringkat dalam luar Sungai Ujung telah memecat seorang datuk lembaga. Telah memecat seorang datuk lembaga. Bila pecat datuk lembaga ni, saudara, dia ada jurai. Dalam sistem adat ni, kalau boneh kau salah, salah semua. Rosak tengah, rosak atas, rosak bawah. Mak-mak kau semua tak boleh pakai adat lagi dah. Tu kita jaga disiplin. Apa dia buat, saudara? Apa dia buat? Tiba-tiba, bila dah jadi kecoh apa semua ni, kan? Berlaku pemecatan. Kemudian dia buka Majlis Datuk-Datuk Lembaga Sungai Ujung. Benda yang tak wujud, dia buka. Kerajaan backup, buka website dia, .gov.my, macam-macam lah. Saudara, tiba-tiba takdir Allah. Takdir Allah, ada cek yang tak ditunai. Pegawai kerajaan negeri yang tak tahu ujung pangkal ni, telefon balai undang. Telefon balai undang, tanya Tok Undang, kenapa ada cek tak tunai? Balai undang cakap, cek apa? Kan? Ni Majlis Datuk-Datuk Lembaga Sungai Ujung. Itu entiti haram. Akhirnya disiasat, rupanya, saudara, Anthony Loke, ahli Parlimen Seremban,
antara penyumbang terbesar kepada entiti haram ni. Undang lain semua kau tak bagi, kan? Tiba-tiba ada entiti haram, dan entiti haram ni lah yang sedang buat kerja, menghuharakan keadaan. Tangan siapa? Tangan DAP. Lepas tu dia panggil saya fitnah, dia panggil saya apa? Itu sebagai bukti. Kan itu Tok Undang bertambah marah. Ini kenapa? Kan itu saya ingatkan, puak ni saudara, dia ni iman dia ialah kepercayaan dia Malaysia. DAP ni saya cerita macam ni lah. Sambil tu tengok jam juga, 5 minit ni saya akan berhenti, 10 minit lagi, kan? Pertama saya bagi tahu bahawa Singapura ni nak merdeka daripada kita nak merdeka tahun 57. Tahun 57 Singapura ni nak merdeka. Tapi Tengku Abdul Rahman tak bagi Singapura masuk tahun 57 sebab apa? Sebab dekat sana bilangan bumi putera tinggi. Jadi kalau bawa masuk masa tu, orang Melayu, orang bumi putera cair. Sama balance lah. Tak boleh bawa masuk. Tahun 1963, Sabah masuk, Sarawak masuk. Bila Sabah, Sarawak masuk, Tengku kira balik. Bawa orang putih cakap, kau bagilah mereka lah sekali dengan Singapura. Tengku kira balik. Tengku kata, okey, bumi putera Sabah, bumi putera Sarawak campur dengan bumi putera Semenanjung, bumi putera lebih jauh tinggi. Maka boleh merdeka sekali pada tahun 1963 sebagai Malaysia. Tengku pesan. Tengku letak syarat. Apa syarat Tengku? Singapura kau bertanding ke Singapura je. Parti politik Singapura jangan seberang Tambak Johor. Sabah tak boleh masuk Sarawak, Sarawak tak boleh masuk Sabah, nanti tunggang langgang. Faham tak? Faham. Boleh janji? Boleh. Tapi bila buka pilihan raya, saudara, Lee Kuan Yew tipu Tengku Abdul Rahman, calon PAP bertanding sampai ke utara Semenanjung. Menang beberapa kursi di bangsa dan sebagainya. Sebab apa boleh menang? Kempen yang mudah. Malaysia. Kempen yang mudah. Sama rata. Orang bukan Melayu mula dispesongkan dengan inilah masa nak dapat hak tanah ini. Ada orang Melayu pula yang balik pendidikan British dan sebagainya, yang liberal, yang sekular ni senang terpesong, juga menyokong mereka. Maka Tengku Abdul Rahman buat keputusan besar, iaitu apa dia? Kita tak boleh biarkan benda ni, kita kena potong Singapura, sekat PAP, biarlah Singapura tu. Rugi ke tidak? Rugi. Singapura ada pelabuhan strategik, ada macam-macam. Tapi, saudara, oleh kerana nak jaga Melayu Islam, Tunku Abdul Rahman buang Singapura. Tapi Lee Kuan Yew tak diam, saudara. Lee Kuan Yew tak diam. Dia buat apa? Chen Man-hin balik daripada Singapura. Lim Kit Siang balik daripada Singapura. Balik ke tanah Melayu. Apa dia buat? Buka DAP. DAP tak tunggu lama. Bak kata Tok Mat Hassan, timbalan Presiden UMNO, DAP tidak bermuka-muka. DAP terus buat Convention Setapak tahun 1967. Maka keluarlah Deklarasi Setapak 1967. Apa Deklarasi Setapak? Deklarasi Setapak ialah apapun keimanan DAP ialah melaksanakan Malaysia. Perenggan pertama tertulis dengan jelas. Apa dia? Tertulis dengan jelas, Bumi Putera kami akan hapuskan. Sekerana Bumi Putera bukan Bumi Putera ni adalah kezaliman seperti apartheid Afrika Selatan zaman Nelson Mandela, membeza dan menindas rakyat. Saya tahu atau tidak, itu cita-cita DAP. Kedua, dia sebut apa? Malaysia hanya boleh maju sebagai negara sekular. Yang menahan Malaysia untuk menjadi negara sekular apa dia? Perlembagaan negara menyebut Islam sebagai agama persekutuan. DAP nak mansuhkan. Untuk mansuhkan dua ini, DAP perlu mansuh payung dia dulu, iaitu Raja-Raja Melayu. Saudara,
sumbangan yang masuk melalui Anthony Loke itu bukan agenda kecil, tetapi dia agenda besar yang nak menghancurkan raja-raja Melayu. Kerana itu saya tidak boleh diam, saya kena lawan. Jadi akhirnya undang dah buat keputusan, dah selesailah. Tapi tidak, saudara, kerajaan pusat campur tangan tunggang langgang, saudara. Ini raja, saudara. Semalam apa berlaku, hari ini dia kata, oh raja tabal dekat resort, tabal dekat Melaka, tabal dekat hotel, oh ni. Saudara tahu tak apa berlaku? Ni saya saksi hidup. Saya bersama. Kita dah bincang semua selesai. Sepatutnya pagi itu Tengku Nazarudin datang, Datuk Shah Bandar Sungai Ujung, Mufti, 4 undang, Tengku Besar Tampin, semua dah siap dah untuk memasyurkan Tengku Nazarudin, anak Tengku Jaafar, sebagai Yang di-Pertuan Besar yang ke-12. Tapi apa yang berlaku, saudara? Tiba-tiba pukul 7.45 pagi, anggota polis datang, tutup seluruh kompaun istana Tuanku Besar Tampin, tutup. Yang dalam tak boleh keluar, yang luar tak boleh masuk. Akhirnya kita ni biasalah dengan polis kan. Saya pergi negotiate, saya bincang, ini tangkap ke tak? Habis apa? Ada akta? Ada apa? Tak ada. Polis pun tak boleh jawab. Saya sungguh kesian sahabat saya OCPD Tampin, tak boleh jawab. Saudara, akhirnya bila kita tunggu, bila dah masuk kantor undang apa semua tu, okeylah, satu bab. Saudara, Tok Adat ni menangis, saudara. Bayangkan, bawa tanjak dengan baju Melayu, dengan kain layang, dengan pangkek, dengan pingat apa semua bakari. Akhir mencangkung tepi jalan. Ni kerja dik puak-puak madani lahanan ini. Saudara, semalam kita tak boleh terima. Itu satu bab. Pukul 9 kita dapat panggilan telefon. Apa dia? Tengku Nazarudin yang sebelum itu Yang di-Pertuan Besar yang ke-12, yang sebelum itu dia bermalam di Park Royal Afamosa daripada Tampin ke Melaka tu, sempadannya, saudara, tak sampai 10 minit pun. Tengku Nazarudin tengah sarapan, polis datang penuh. Tuanku, ampun tuanku tak boleh pergi ke mana-mana, tuanku kena duduk sini juga. Saudara bayangkan, ini raja ni kan. Saudara, tak boleh bergerak. Akhir kita bincang macam mana ni kan. Nampak garang sikit, Tengku Besar Tampin. Kita bincang, Tengku Besar Tampin cuba pergi. Sebab kan kawasan tu tanah jajah dia. Pergi ke Hotel Park Royal Famosa ni untuk jemput Tengku Nazarudin dan kita sempurnakan elok-elok dekat istana. Saudara, 15 minit daripada tu panggilan telefon masuk lagi. Buat apa jadi? Yang teramat mulia Tengku Besar Tampin ditahan di bilik berasingan di bawah hotel. Saya kata kenapa? Tak boleh. Kena Cikgu Batan, si Rais apa. Kita tak nak, kita duduk belakang je. Kan? Sebab kita ni orang adat. Akhirnya itu yang kami turun dengan undang jalabu semua sekali, kan. Pertama buka bilik tu, adalah polis jaga dia. Polis tu minta tolong. Saya kata, tuan, saya bukan tak nak bantu. Saya ni orang yang tuan panggillah saya bila pun saya ikut undang-undang. Soal dia sekarang ni kenapa? Ada tanggapan? Tuan boleh cakap, mengesahkan sesiapa di antara ni ditangkap kerana tidak boleh bergerak. Tak boleh jawab. Tokoh mama dia. Kan? Akhirnya saya bawa juga iring, kan, bawa ke atas, bawa tolak-tolak lah bagai, kan, bawa ke atas dan menghadap. Dan akhirnya dekat situlah kita masyhurkan Yang di-Pertuan Besar yang ke-12.
Oh, kenapa kau kata? Sepatutnya korang yang kena malu. Kerana apa dekat hotel? Kerana kita punya kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang sangat bangsat, saudara. Yang sedang nak hancurkan sistem Raja-Raja Melayu. Kerana itu kita tak sabar. Kita akan terus mempertahankan hak kita. Saudara yang saya hormati sekalian, saya nak bergerak ke satu tempat lagi. Tapi pesan saya mudahlah. Akan ada manusia bernama Anwar Ibrahim datang terpacak dekat sini minta undi, saudara. Pilihan raya ni tak lama lagi dah ni. Kan? Dia pun dah mesyuarat kabinet hari Rabu hari itu. Dah ada majlis tangkap gambar. Mesyuarat kabinet, majlis tangkap gambar. Tangkap gambar ni, saudara, selalunya ialah dah hujung-hujung benar dah. Dia akan datang sini. Saudara, tak payahlah. Saya tahu ada yang marah nak ludah muka dia. Tapi kalau saudara buat tu terpulanglah, kan? Tak langlah, terpulanglah, kan? Tapi tak payah. Saudara, simpan dalam hati. Ini bukan soal menolak Anwar Ibrahim. Ini soal mempertahankan tanah ini ada tuannya. Mereka tak peduli, saudara, duit zakat dia rogol, semua benda hancur. Janji-janji, hari ini ekonomi tunggang langgang. Saudara, pengurusan dunia hancur. Dan dia nak bawa kita pergi ke arah mana pun tak tahu. Jadi saya, Cikgu Bat, saya pernah berdiri di sini. Di segenap pelusuk kawasan Pematang Pauh, saya pernah berdiri. Saya pernah mengajak saudara mengundi Azizah. Saya pernah mengajak saudara memperteguhkan sebuah parti yang bernama PKN dan selepas itu dikenali sebagai PKR. Saya pernah menghasut saudara. Tapi hari ini saya cakap, saya minta maaf, itu kesilapan terbesar dalam hidup saya. Saya tidak pernah menyesal kerana dia satu pengalaman yang sangat berharga, tetapi saya minta maaf, ia kesalahan besar dalam hidup saya. Saudara, percaya dan yakinlah, negara ini perlu diselamatkan. Anggota-anggota keselamatan, dengar. Jangan kamu menyesal ketika sampai saat kamu tidak ada kuasa lagi untuk mengubah keadaan. Saudara, masa depan kita di tangan kita. Kita perlu pertahankan bersama-sama. Dia datang kali ini, tolak sepenuhnya. Saya percaya kononnya Pulau Pinang ini kubu mereka. Tapi saudara kena faham, tumbang Pulau Pinang, mampus rejim ini, saudara. Karena itu kita kena bersama-sama kali ini ketepikan perbezaan. Dan Anwar tidak akan menang dengan cara biasa. Anwar akan menang, cuba menang dengan cara luar biasa. Karena itu mereka sedang memasang boneka-boneka tangan-tangan mereka di kalangan pembangkang. Karena itu kita harus berdiri teguh di belakang pendirian Tuan Guru Haji Hadi melalui Parti Islam se-Malaysia yang akan diumumkan dalam sehari dua ini. Kita memerlukan, saudara, ketegasan dan watak-watak penipuan tangan-tangan Anwar Ibrahim. Mereka-mereka yang anunya sedang dipegang oleh Anwar Ibrahim. Kamu kalau nak berjuang, kita persilakan bersama. Tapi duduk tepi, duduk belakang, bukan mengatur di depan untuk memastikan Anwar menang sekali lagi. Sekali lagi mereka minta hancur kita semua. Faham ke tidak? Kalau dah faham, sekian saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.